Saya memilih bidang TVET ni sebab dia banyak memberi latihan amali daripada teori. Belajar dengan orang yang berpengalaman dalam dunia yang luar, dalam offshore, onshore dan bidang welding ni dengan lebih mendalam sebab diorang ni memang orang yang dikenali lah. Yang menarik bila saya buat projek berkumpulan dengan kawan-kawan, rasa macam kerja betul, lengkap dengan deadline dan dokumentasi. Cabarannya biasalah, di pressure dengan company-company lain yang datang melihat kita welding. Dia tak seperti hari-hari biasa, tapi orang-orang luar tengok kita punya skill. Okey, kepada rakan-rakan di luar sana, jangan takut, tuju apa yang anda mahu dan mulakan daripada sekarang.